Mangsa maut akibat kemalangan bersama isteri dikatakan kerap menunaikan salat subuh berjemaah di masjid sejak 2 minggu kebelakangan ini. Perkara itu disedari bapanya Muhammad Syukri Saad 56 tahun apabila melihat Lokman Hakim 23 tahun lebih kerap berjemaah di masjid, terutamanya pada hari cuti. Bagaimanapun, perkara itu pada mulanya dianggap biasa, mengambil kira ketika ini umat Islam berlumba-lumba melakukan ibadat sepanjang bulan Ramadan. Tiap-tiap orang tu dah memang kita tak ada Juli sangat. Kadang-kadang biasalah kan, ni bulan baik ni, Ramadan ni adalah bahas sikit. Yang boleh ingat yang terkesan. Yang terasa ingat tu je. 2 minggu lepas tu setiap kali malam subuh jemaah dia ada di masjid. Di masjid ni di rumah. Setiap hari. Setiap hari. Kadang hari yang tak dia tak ajar, dia kerja shift. Hari dah free tu. Dia main. Dalam bulan Ramadan ni lah. Ramadan. Sebelum ni Ni kurang sikit lah. kerja. Menurutnya, anak kedua daripada 4 beradik itu baru mendirikan rumah tangga pada Jun tahun lalu. Katanya semua persiapan raya telah disediakan anak dan menantunya, termasuk baju raya untuk dia sekeluarga. Jelasnya kehilangan itu cukup terasa memandangkan anak dan menantu telah pergi buat selama-lamanya. Dalam kemalangan di Kampung Merbau Kudung, Jalan Telui Timur pada Selasa, kenderaan dinaiki Lokman Hakim dan isteri Intan Suraya Zaidi 24 tahun hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan, menyebabkan ia bertembung dengan sebuah lori di hadapan. Pertembungan itu menyebabkan kedua-dua mangsa tersepit dan disahkan meninggal dunia.